Okay, so ramai dah tengok anugerah yang Abah dapat kan. Lepas tu apa yang diorang tak nampak di sebalik kejayaan itu? So Alhamdulillah dah menang banyak anugerah, 8 anugerah Bursa Malaysia. Dah menang anugerah Top Performing Organizer untuk Kenanga, kan. Dah jadi speaker untuk Suruhanjaya Security. Dah jadi apa ni, Asmina pun from zero to hero ni diiktiraf oleh Bursa Malaysia dan sebagainya. Apa yang tak nampak adalah apa tuan-tuan puan? Yang tak nampak adalah sebenarnya nak berjaya kat dunia dan akhirat ni kan, kena berminda akhirat lah. So sebenarnya saya ni seorang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Saya dalam hidup, saya bergantung pada Allah Ta'ala dalam semua hal. So kalau nak minta apa-apa kan, minta dengan Allah, dan minta izin dengan ibu bapa. Hubungan ibu bapa tu penting. Jadi bila kita dapat redha ibu bapa, insyaAllah senjata doa tu kan. Jadi apa-apa yang kita minta, insyaAllah Allah akan makbulkan. Okey, pengorbanan terbesar sepanjang membina kejaya. Pengorbanan terbesar sepanjang membina kejaya, itulah saya berkahwin dan ada anak 6 orang. Jadi apa jadi masa mula-mula di awal kejaya tu kan, saya terpaksa dah meninggalkan rumah kan, keluar jumpa klien. Kalau hujung minggu tu kena buat seminar di seluruh pelosok Malaysia untuk cari klien kan. Itu ialah mungkin saya kurang lah dengan keluarga sikit kan pada awal-awal tahun-tahun dulu kan, 10 tahun yang pertama tu kan. Tapi Alhamdulillah sekarang diorang pun dah muak tengok muka saya sebab hari-hari saya ada kat rumah. Okey, kenapa Abah still aktif berkongsi ilmu pelaburan kepada masyarakat? Kenapa aktif sebabnya adalah kan kita baca surah Al-As kan, dia kata watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr, iaitu kan berbesar-besar dengan kebenaran dan berbesar-besar dengan kesabaran. Jadi salah satu perkara yang akan dihormati, amalan yang dihormati adalah menyampaikan ilmu yang bermanfaat. Jadi saya akan sampaikanlah hingga hari saya mati kan. Sama ada ilmu saham ataupun ilmu media akhirat atau apa-apa ilmu yang bermanfaat lah. Sebab pada saya itulah salah satu benda modal untuk menyelamatkan kita ke akhirat kot, insya-Allah. Okey, last. Nasihat Abah dekat pelajar universiti dan generasi muda yang ingin berjaya. Nasihat so dia ada dua lah. Selain usaha kan, duit. Selain usaha, ikhtiar kan, kena betulkan niat. Lepas tu kena jaga solat kan. Lepas tu kena minta tolong Allah Ta'ala kan. Lepas tu kena doa. Dan akhir sekali kena tawakal kan. Kena ingat sesungguhnya kalau kita kejar akhirat, dunia dan akhirat akan jadi lapang buat kita. Tapi kalau kita kejar dunia, dunia akan jadi sempit buat kita. Itu pesanan penaja hari ini.